Bulan-bulan puasa ni, inilah device terbaik yang korang boleh gunakan untuk mengurut tengkuk korang. So, kita dah kerja penat waktu siang, kemudian kita berpuasa lagi. Waktu malam mungkin kita boleh tidur di atas bantal mengurut ni. So, cara nak guna dia senang je guys. Korang perlu sambungkan dengan power supply macam ni, dan dekat bahagian tepi ni dia ada button untuk kita onkan dia. So kita boleh on dia, nampak tak? Dia dah start mengurut kita punya leher. So bila kita on dia, nampak tak? Dia ada berbola dekat sini yang dia akan berputar-putar. Kita boleh rotate dia bagi dia terbalik. Boleh je, tak ada masalah. Kita boleh on untuk dia panaskan bahagian tengkuk kita, tak ada masalah juga. Dan kita boleh laju ataupun slowkan speed dia. Semuanya ada dekat sini guys. So jom kita test Memang best gila guys. So guys, kalau korang perlukan urutan tengkuk yang macam ni, tambah-tambah time bulan Ramadan macam ni, check out dekat beg kuning di bawah. Memang tak menyesal, memang power guys. Oi, Sot. Oi. Kita nak pergi bazar, beli makan. Oi, dah nak pukul 7 ni, dah nak buka puasa. Gila, aku tengok sedap ni. Tidur kat pantai ni. Segan nak pergi bazar. Duduk sana